9 daerah, 12 suku. Janganlah kita bergorok, bawa-bawalah mufakat sesada kita. Tak ada faedah bergorok dah. Wari kita, wari kita, wari kita, wari kita. Jangan adat di talan zaman, biar wari atau jalan. Tak ada musuh, semua kawan, semua untuk masa depan. Jangan lupa daratan, yang jauh kita rapatkan, yang rotak kita satukan, biar besok dan jalan. Wari kita, wari kita, wari kita, wari kita. Bila sejarah mula dilupakan, kita menyambung cerita masa depan. Selagi masih banyak, takkan hilang tanah pusaka. Tanah pusaka. Jalabu campur tampin pilah, ramau pidi dan sereman. Dari hujung ke hujung daerah, kita kokar satu rumah. Dari zaman moyang kita mari, 9 daerah kita bersama. Tak payahlah kita bergorok, apalah mula ni. Wari kita, wari kita, wari kita, wari kita. Jangan adat di talan zaman, biar wari ada jalan. Tak ada musuh, semua kawan, semua untuk masa depan. Jangan lupa daratan, yang jauh kita rapatkan, yang rotak kita satukan, biar besok dan jalan. Wari kita, wari kita, wari kita, wari kita. Marilah, bangkitlah, bangunlah, wari kita. Marilah, bangkitlah, bangunlah, wari kita. Marilah, bangkitlah, bangunlah, wari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton, semua pengundi yang kekal setia bersama kami semua daripada segmen Hitam Putih Kelabu yang dibawakan khas oleh penerangan UMNO Malaysia dan dengan kerjasama BNCOM. Jadi alhamdulillah, pada hari ini kita masih lagi bercerita berkenaan dengan perkara yang tidak lagi asing kepada kita, iaitu isu yang sedang panas sekarang ini berkenaan dengan pilihan raya Negeri 9 kali ke-16. Jadi bersama-sama dengan saya pada kali ini adalah seorang tokoh yang pada saya juga masih dikategorikan sebagai tokoh muda yang boleh kita ketengahkan dan mampu pada saya untuk memegang panji-panji Barisan Nasional di Negeri 9 ini. Dan tidak lain tidak bukan adalah daripada Ketua MIC Seremban yang juga merangkap sebagai setiausaha MIC Negeri 9. Betul. Bersama saya Cik Murali. Ya. Siapa tak kenal Cik Murali? Okay, Cik Murali, macam mana sepanjang tempoh berkempen, Cik Murali dah berapa tempat pergi dan tengok macam mana sokongan pengundi di Negeri 9? Sebab seperti semua maklum, sekarang dah mula tiba dia punya masa yang kita tunggu-tunggu, dan pilihan Negeri 9 dah kita mula dan kita mendapati kehangatan pilihan raya sekarang dah ke tahap kemuncak. Dan manakala MIC pula kita
dengan daripada akar umbi, daripada peringkat cawangan, bahagian dan di peringkat negeri, memang sekarang dah turun padang dan terlibat dalam segala aktiviti-aktiviti dan juga gerak kerja dalam membantu menjayakan Barisan Nasional untuk mengambil alih kerajaan Negeri Sembilan pada masa sekarang. Okey, Encik Murali sebagai pemimpin, bukan kita nak kata perkauman, ni bukan perkauman, tetapi kita pada saya lah, Barisan Nasional, kaedah dia ialah kaum itu biasanya pemimpin kaum itu lebih tahu apa kehendak kaum itu. Macam kata di Negeri Sembilan ada bangsa India. Dan bangsa India tu pastinya yang lebih mengetahui apakah isu, apakah kehendak dan apakah benda-benda yang paling dekat di hati pengundi kaum India. Rasanya adalah pemimpin kaum India tu sendiri. So macam mana Encik Murali melihat bagaimanakah peranan MIC dalam kita menarik hati pengundi kaum India di Negeri Sembilan dalam pilihan raya Negeri Sembilan pada kali ini? Ustaz, MIC bukannya parti politik yang bermusim, tetapi kita sepanjang masa berkhidmat dan juga bekerja untuk masyarakat India. Kalau dilihatkan rekod sekarang, tahun ini kita buat sambutan ulang tahun ke-80. Ke-80. Di mana kita telah menetapkan untuk menganjurkan program di setiap bahagian di seluruh negara. Dan kita tengah membuat program sementara program itu tengah berjalan. Ketika itu kita dimaklum bahawa terdapat PRN di Negeri Sembilan. So apa yang saya nak menitik beratkan di sini ialah sepanjang 80 tahun MIC memang memikul tanggungjawab untuk menjaga kebajikan dan juga pembangunan masyarakat India. Di Negeri Sembilan pula MIC memang aktif bergiat bergerak untuk mendokong aspirasi dan juga tanggungjawab untuk membangunkan masyarakat India. Antaranya isu-isu yang biasa kita lihat di mana masyarakat India di Negeri Sembilan yang mendengarkan kepada kita dan kita bawa kepada peringkat atasan ialah isu berkenaan dengan peluang pekerjaan. Itu adalah merupakan isu yang penting. Kemudiannya ialah merupakan pendapatan masyarakat India masih tidak mencukupi dan tidak kepada tahap yang memuaskan. Seterusnya kita juga ada isu-isu di mana tahap pendidikan dan juga tahap pembangunan belia dan isu kebajikan di mana keluarga-keluarga miskin tegar dan sebagainya memerlukan kebajikan. So MIC di peringkat Negeri Sembilan kita tidak pernah leka, kita sentiasa bersama masyarakat mendukung dan juga membantu segala isu-isu dan juga keperluan masyarakat India di Negeri Sembilan. Okey, baik. Okey, Encik Murali 8 tahun Pakatan Harapan memimpin Negeri Sembilan. Adakah dengan apa yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan di Negeri Sembilan ni, adakah rasa-rasanya kaum India sudah rasa mereka betul-betul mendapat apa yang mereka rasa mereka patut dapat kerana sekarang ni kita pun faham dengan kenaikan kos sara hidup dan kita tengok dengan bahan bakar kos bahan bakar yang juga meningkat, walaupun kita dijanjikan dengan subsidi RM1.99 tetapi hanya 200 liter. Pada saya mungkin ada keluhan di peringkat masyarakat itu sendiri, yang mana kita tahu orang India pun macam kata Encik Murali cakap tadi, kita perlukan juga modal untuk kita cari kerja, untuk kita menjalankan urusan seharian dalam kehidupan ini. Adakah rasanya mencukupi dan perlu lagi ditambah lebih banyak lagi pakej-pakej rangsangan ataupun sesuatu yang boleh ditawarkan khususnya kepada masyarakat India di Negeri Sembilan ini? Masyarakat India sebelum 8 tahun tu, ketika 8 tahun sebelum, iaitu pada tahun 2018, mereka mempunyai dia punya hasrat untuk memberi peluang kepada Pakatan Harapan dengan anggapan bahawa mereka dapat memenuhi kekurangan-kekurangan ada pada masyarakat India. Tetapi selepas 8 tahun, iaitu pada tahun hari ini, tahun ketiga ini, iaitu 2026, masyarakat India telah sedar bahawa apa yang janji-janji yang diberikan pada masa itu adalah merupakan hanya janji-janji belaka. Apa yang telah dijanjikan untuk pembangunan masyarakat India itu tidak kesampaian ataupun tidak memenuhi mengikutkan janji yang diberikan masa dulu. So maka pada ketika ini kita nak melihat
masyarakat India dah mula balik kepada Barisan Nasional, di mana mereka telah akui bahawa Barisan Nasional dengan pengalaman pentadbiran dan pengurusan yang sekian lama, mereka yang dapat menjamin kesejahteraan dan juga pembangunan ekonomi masyarakat India. Saya rasa kali ini masyarakat India tidak lagi secara sepenuh peratusan kepada Pakatan Harapan, tetapi mereka sudah mengalih kepada Barisan Nasional. Okey, jadi sebab itu kita lihat baru-baru ni perkembangan di pilihan raya negeri Johor. Kali ini kita lihat 100% MIC bertanding 4 kerusi dan menang semua. Betul. Jadi ini satu perkembangan yang agak menarik sebenarnya, yang kita katakan macam menyokong kenyataan yang dibuat oleh saudara Murali tadi, bahawa pada asalnya mungkin kita lihat bahawa kaum India ni rasa-rasa dia nak mencuba, iaitu Pakatan Harapan, tetapi setelah mereka cuba Pakatan Harapan, ternyata mereka muak sebab janji yang tidak ditepati. Betul. Saya anggap mungkin di Negeri Sembilan juga akan berlaku keadaan yang sedemikian mungkin. Jadi macam mana pandangan saudara Murali? Sepanjang berada di, saya rasa di Johor pun, saudara Murali pun melihat apa yang berlaku di Johor. Adakah perkara yang sama juga boleh berlaku di Negeri Sembilan? Saya yakin dan pasti perkara yang sama akan berlaku di Negeri Sembilan. Sebabkan ini adalah merupakan ombak biru tu bukan sekadar dia berhenti di sempadan Johor. Tapi saya rasa dia dah beralih, dia dah deras mengalih merentasi Melaka dan ke Negeri Sembilan. Itulah pasti. Sebabkan kita turun padang, kita berceramah, kita berjumpa masyarakat India setiap hari sejak pembubaran Dewan Undangan Negeri, dan kita mendapati persepsi dan juga dakapan masyarakat India kepada pemimpin Barisan Nasional dah mula berubah. Di mana dulu 2018 kita agak sukar untuk mendekat kepada mereka. Dan mereka bagaikan ada satu batasan di mana kita tidak boleh merentasi batasan tersebut. Tetapi pada masa sekarang kita melihat dah boleh beramah mesra dan boleh kita bersua dengan mereka. Dan dulu bila kita membuat jalanan mesra, ada kalanya tak boleh nak masuk kawasan perkarangan rumah. Tapi sekarang bukan saja boleh masuk perkarangan rumah, tapi kita dah boleh duduk di rumah dan juga berminum makan, menjamu selera di rumah tersebut. So itu menunjukkan satu penilaian positif terhadap pemikiran masyarakat India kepada Barisan Nasional. Saya nak juga menitik beratkan di sini MIC di bawah kepimpinan yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri S.A. Vignesh pun kita tidak berdiam diri sejak 8 tahun ini. Walaupun masyarakat India agak berjauhan pada ketika itu pada permulaan, tapi kita masih dengan ketetapan kita untuk memenangi hati dan juga jiwa masyarakat India dengan pelbagai aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang boleh memenuhi ataupun memenuhi kehendak dan juga permintaan masyarakat India. Dan hari ini saya rasa tindakan yang kita ambil secara positif, yang secara dinamik, telah membuahkan hasil pada hari ini. Antara yang saya nak sebut di sini ialah seperti penitik beratkan kita, MIC kepada tahap pendidikan melalui Universiti AIMS di Kedah, di mana kita memberi banyak peluang dan ruang kepada masyarakat India untuk mengikuti pengajian, dan juga kita juga menitik beratkan kepada pengajian TVET. Kalau di Negeri Sembilan, kalau kita katakan kalau kita nak melihat di Negeri Sembilan, kita mempunyai College TAFE. College TAFE sekarang mengalami perubahan transformasi yang sangat drastik. Dalam 8 bulan kita boleh melihat pembangunan ataupun kewujudan sebuah college TVET yang antara paling unggul di negara ataupun mungkin di peringkat antarabangsa. Sebab proses pengubahsuaian dan juga membawa program-program TVET kemahiran yang berasaskan kepada IR 4.0 dan juga AI sedang rancak berlaku di College TAFE. Apabila benda ini berlaku, maka peluang untuk mengikuti kemahiran kepada belia-belia daripada kalangan masyarakat India telah menjamin, di mana melalui kemahiran dan juga pendidikan asas teras untuk membangunkan masyarakat India itu dah ada, maka mereka dapat menggerakkan diri pada mereka ke dalam arus pembangunan yang sedia ada.
Ini adalah merupakan inisiatif yang dibawa oleh MIC yang ada sebagai satu perkakas yang dapat menarik balik pengundi India, dan saya rasa unsur-unsur ini berjaya setakat ini. Alhamdulillah ya. Okey, Encik Murali Saudara Murali. Sekarang ni kita lihat dalam kempen suasana sekarang kaum India juga rasanya termasuk di kalangan kelompok yang saya maksudkan ini, iaitu media sosial ni. Okey. Sekarang kempen kita lihat memang media sosial ni kita tak boleh pisah. Macam-macam kita tengok dalam media sosial. Sampai malam tadi pun kita bangun tidur pun sekarang macam-macam media sosial macam-macam berlaku di media sosial. Ada yang fitnah, ada yang dakwah, ada yang cerita palsu, ada bohong, ada yang main macam-macam lah. Jadi macam mana MIC boleh orang kata mengharungi keadaan dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini, supaya masyarakat India ini dapat orang kata mengawal kebanjiran maklumat yang berlaku dalam media sosial, yang mana ia juga boleh mempengaruhi pengundian kita besok pada 1 April 8 2026 nanti. Saya merasakan saya balik kepada iaitu poin yang saya sebut tadi. Presiden parti iaitu Tan Sri Datuk Seri S.A. Nation, dia sangat peka kepada peredaran zaman. Dan juga semua kepimpinan di bawah MIC juga, kita juga turut peka kepada kehendak zaman transformasi digital yang harus kita juga terlibat sama. Kita melihat sekarang generasi muda, dia tidak lagi berminat untuk duduk di ceramah dan juga menderamah ceramah. Bagi mereka ialah merupakan satu celoteh yang memang mereka tidak ada masa. Mereka lebih rela ataupun mereka lebih berminat melihat pada social media yang dia ada. Pada dulu masa kita tahu mereka sangat cenderung kepada WhatsApp, dan kemudiannya kita melihat mereka lebih kepada Facebook. Dan sekarang pula lebih kepada TikTok. So itulah merupakan platform-platform yang dapat kita melalui platform tersebut kita mendapat atau mendakap pengundi. MIC kita mempunyai 4 sayap yang memang sangat utuh dan kukuh, iaitu wanita, pemuda, putera dan puteri. Dan sekarang kalau kita melihat putera dan puteri MIC, mereka memang cekir, iaitu celik IT. Celik IT, dan mereka juga membawa banyak program-program program AI dan digital, supaya mereka juga pada arus era digital. Dan kalau kita melihat kepada dua calon MIC pada hari ini, iaitu saudara Acu Dan daripada di Yang Bertanding di Seri Tanjung, dan juga Datuk Tinalen Raja Kepalu di Dun Suruhanjaya. Kedua-dua mereka selain gerak aktiviti atau gerak kerja mereka melalui jalinan mesra rakyat di kawasan masing-masing, lebih daripada itu mereka juga mempunyai platform digital yang betul-betul memang sangat-sangat memberasakan. Kalau kita buka Facebook, kita buka TikTok, kita boleh lihat kedua-dua calon kita, dia punya penyebaran aktiviti gerak kerja dan juga dia punya kecemerlangan tu kita dapat melihat melalui saluran media digital. So itu menunjukkan bukti bahawa MIC juga telah serasi dengan media digital pada masa sekarang. Okey, demikian tadi kita dengar satu kupasan, satu pandangan yang cukup bernas sekali. Ini satu saya kata tadi, memang satu perubahan dari segi kepimpinan, idea. Sebab itulah Barisan Nasional ini tidak ketadusan pemimpin, di mana kita lihat MIC sendiri pun sudah melalui, kita lihat apa yang dibincangkan oleh saudara Murali tadi pun sudah banyak membuka mata kita masyarakat yang ada di dalam Negeri Sembilan, khususnya kaum India, bahawa Barisan Nasional tidak ketadusan pemimpin dan banyak bakat-bakat baru, dan yang paling penting adalah mereka dapat memahami dan menjiwai kehendak dan kemahuan kaum India, khususnya di dalam Negeri Sembilan ini. Jadi sebagai pengakhiran kata-kata segmen kita pada hari ini, saudara Murali, apa saudara Murali boleh pesankan kepada semua jentera, kepada semua pengundi dan calon-calon yang ada? Calon satu, pengundi satu. Okey.
jentera kita satu. So macam mana untuk PRN untuk masuk ke fasa kedua, fasa yang paling penting, untuk mengundi 198-2026? Saya nak balik sentuh kepada masyarakat India. Dia ada beberapa keperluan ataupun permintaan permohonan yang sentiasa ditengahkan oleh masyarakat India. Tetapi seperti saya kata tadi, banyak kehendak ataupun perkara-perkara yang harus dipenuhi atau penuhi janji-janji yang ditaburkan dulu tidak dimenuhi. Maka masyarakat India pada masa sekarang tengah terkapai-kapai untuk mendapatkan satu kepimpinan ataupun kerajaan yang dapat membawa bersama masyarakat India dalam arus pembangunan. Saya nak beri satu contoh. Sebelum 2018, saya masih ingat lagi sejak 2012 ke 2018, iaitu dulu bekas Menteri Besar Negeri Sembilan yang berhormat Datuk Seri Tomat sentiasa bila berceramah membentangkan ataupun sentiasa membawa dia punya kepentingan keutamaan untuk mendakap semua keluarga-keluarga daif ataupun keluarga yang golongan B40. Beliau sentiasa mewar-warkan untuk kita menjamin kesejahteraan masyarakat dengan safety network, iaitu jaringan keselamatan sosial. Yang tu memang setiap kali beliau berucap, beliau akan memberi input tersebut. Dan saya masih ingat lagi pada ketika itu kita mempunyai para keluarga golongan B40 yang menerima bantuan daripada kebajikan. Hampir 22,000 lebih. Ramai 22,000 lebih. Tapi saya tak pasti sama ada bilangan itu masih kekal atau wujud. Tapi bila kita pergi kepada di peringkat bawah, ramai yang merungut, ramai yang mengadu bahawa jaringan keselamatan sosial yang dibawa oleh Barisan Nasional tidak ada lagi. Dan kalau ada pun lagi, dia lebih kepada satu sistem yang rigid. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan ada, setahun ada, lepas tu kena pohon balik. Kena potong. Ada yang banyak kena cantas, kena batas dan sebagainya. Maka yang tu adalah merupakan satu concern yang sangat-sangat mendalam kepada masyarakat India dan juga kepada masyarakat Melayu sendiri. Dan selain itu kita lihat juga kepada, saya kena sebut juga kepada kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan juga membawa, saya tidak nafi harus ada peraturan dan juga syarat-syarat yang boleh menyelaraskan sistem pentadbiran dan pengurusan. Tetapi dia tidak seharusnya sangat rigid. Kalau kita melihat kepada PBT sekarang, dia punya segala tindakan dan juga segala proses, contohnya permohonan lesen, permohonan permit, semuanya sangat rigid. Dia mengikutkan peraturan-peraturan yang tidak dapat dimenuhi oleh rakyat jelata. Sukar. Macam mana orang nak ubah hidup, nak mengenami So itu hidup. Bukannya orang yang digolongkan secara T20 atau M40 semata-mata, tapi juga merupakan golongan daripada B40. Apabila golongan B40 menghadapi isu macam ni, maka mereka dah mula bergolak. So balik kepada soalan Ustaz tadi, apakah yang hendak dibawa oleh MIC dan juga Barisan Nasional kepada pengundi, sama ada pengundi India dan juga pengundi semua kaum secara umum, ialah saya nak sebut di sini, Barisan Nasional bukannya calon-calon parti yang calang-calang. Kita lah merupakan parti yang mempunyai pengalaman selama 60 tahun. Dan kita mempunyai pengalaman di mana mentadbir, mengurus di peringkat bukan sahaja negeri, tapi di peringkat kebangsaan. Dan kita mempunyai track record antara track record yang paling cemerlang. Dan kita bukannya parti yang menabur janji dan lepas tu kita menghilang diri. Kita bila janji itu haruslah tepati. Dan apabila kita turun juga kepada kempen-kempen, kita tak pernah menaburkan ataupun memberi janji-janji yang daripada luar daripada kuasa kita untuk menunaikan. Kemampuan kita. Tidak. Itu merupakan, bagi saya itu merupakan akan terguris integriti seorang pemimpin. Sebut apa yang hanya kita mampu saja. So bagi saya merayu kepada para pengundi India dan juga secara umumnya kepada semua, beri mandat dan juga sokongan dan juga undi kepada Barisan Nasional agar Negeri Sembilan ditadbir semula oleh kerajaan negeri yang mempunyai kestabilan politik, yang dapat menjaga kesejahteraan dan juga keharmonian masyarakat
dan akhirnya juga ia dapat menjamin pembangunan ekonomi dan juga kemajuan bersama. Itu adalah mustahak. Apabila benda ini berlaku, maka arus perdana pembangunan itu dapat dinikmati oleh semua masyarakat berbilang kaum. So untuk memperolehi, untuk kita mencapai pembangunan arus pembangunan yang serata, maka saya rasa tidak lain tidak bukan, ia haruslah daripada Parti Barisan Nasional. Okey, Saudara Murali. Okey, jadi kupasan Saudara Murali itu ya, banyak input-input yang terkini yang kita dapat. Macam mana dulu dasar jaringan keselamatan sosial, saya pun sendiri dah hampir lupa berkenaan dengan dasar gitu, tetapi bayang seorang tokoh pemimpin MIC sendiri telah bercerita tentang dasar jaringan keselamatan sosial yang dilancarkan oleh Barisan Nasional sebelum 2018. Ya, bagaimana dasar jaringan keselamatan sosial ini telah pun melihat dan membantu banyak keluarga-keluarga yang susah, miskin dan sebagainya, bantuan bulanan, dan akhirnya banyak rumutan yang kita dengar bahawa bantuan dipotong, kemudian ada yang dulu dapat sekarang dah tak dapat, kemudian ada juga bantuan-bantuan yang dia suruh mohon semula tapi melalui proses-proses yang sulit dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ini walaupun kita rasa macam tak penting, tapi benda ini sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan ataupun bertarung dengan kos sara hidup yang sangat tinggi. Jadi terima kasih Saudara Murali, kan, seorang pemimpin muda yang sangat, ya, pada saya sangat baik untuk kita ketengahkan, kerana ia memahami jelas tentang kehendak kaum India dan masyarakat ia berbilang kaum yang ada dalam Negeri Sembilan ini. Jadi demikianlah pada sesi ini, sesi hitam putih kelabu kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan jangan lupa kepada semua pengundi, jangan lupa 1/8/2026 keluar awal-awal pagi, segera pergi ke peti-peti undi untuk kita pastikan undi kepada calon Barisan Nasional. Sekian, ampunan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Barisan Nasional. Sembilan daerah, 12 suku. Janganlah kita bergorok, bawa-bawa lah mufakat sesada kita. Tak ada faedah bergorok dah. Wari kita, wari kita, wari kita, wari kita. Jangan adat ditalan zaman, biar wari ada jalan. Tak ada musuh, semua kawan, semua untuk masa depan. Jangan lupa daratan yang jauh kita rapatkan, yang rotak kita satukan, biar besok sore dan jalan. Wari kita, wari kita, wari kita, wari kita. Bila sejarah mula dilupakan, kita menyambung cerita masa depan. Selagi masih banyak, takkan hilang tanah pusaka. Tanah pusaka. Jalabu jompo tampin pilah, ramau pidi dan soraman. Dari hujung ke hujung daerah, kita kokak satu rumah. Dari zaman moyang kita mari, 9 daerah kita bersama. Tak payahlah kita bergorok, apalah mula ni. Wari kita, wari kita, wari kita, wari kita. Jangan adat ditalan zaman, biar wari ada jalan. Tak ada musuh, semua kawan, semua untuk masa depan. Jangan lupa daratan yang jauh kita rapatkan, yang rotak kita satukan, biar besok sore dan jalan. Wari kita, wari kita, wari kita, wari
Bangkitlah, bangunlah, wahai kita.